Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada tuan-puan, adik kakak dan juga hadirin sekalian. Harapnya sihat belaka hari ini. Okey, segmen sembang guaman kita pada hari ini ialah gantung tidak bertali dan apakah penyelesaiannya. Okey, saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya Siti Zubaidah binti Ibrahim Astal. Moderator bagi tajuk kali ini iaitu, sekali lagi saya katakan, gantung tidak bertali, apakah penyelesaiannya. Okey, kenapa saya bawakan isu ini kepada anda sekalian? Okey, para hadirin, saya dan juga daripada pihak Jabatan Bantuan Guaman seringkali mendengar keluh kesah masalah ini ataupun isu ini sebenarnya berlaku di dalam masyarakat kita. Oleh itu, bagi penyelesaiannya, saya bawakan kepada anda dua wakil daripada Jabatan Bantuan Guaman bagi mengupas isu ini. Seterusnya, menyelesaikan masalah adik kakak ataupun para wanita yang menghadapi masalah ini. Okey, saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu panel kita yang pertama, Tuan Muhammad Fazil bin Hassan. Dan seterusnya, saya memperkenalkan kepada hadirin sekalian panel kita yang kedua, iaitu Tuan Ahmad Mahir bin Daniel. Daripada kedua-dua panel ini adalah wakil daripada Jabatan Bantuan Guaman yang mempunyai pengalaman dalam isu ini. Baik, tanpa melengahkan masa, tajuk kita pada hari ini sembang guaman gantung tidak bertali dan apakah penyelesaiannya. Saya teruskan soalan saya yang pertama. Saya kira bukan soalan saya saja, ini soalan semua para wanita yang menghadapi masalah ini. Okey, apakah definisi gantung tidak bertali? Okey, soalan itu saya tuju kepada panel pertama kita, iaitu Tuan Fazil, bagi menjawab isu ini. Definisi gantung tidak bertali, apakah itu, Tuan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merujuk pada soalan yang puan tujukan kepada saya tadi, berkenaan dengan definisi gantung tidak bertali. Baik, untuk definisi gantung tidak bertali yang relate kepada situasi isteri ni, suami isteri, suka saya nyatakan maksud yang merujuk kepada perkara ni adalah keadaan di mana isteri ni ditinggalkan ataupun diabaikan oleh suami tanpa kata putus. Maksudnya cerahnya tak, tapi tinggal begitu. Dan keadaan ni juga terkaitlah dengan pengabaian dari segi nafkah. Jadi itulah menyebabkan kita tafsirkan isteri ini sebagai gantung tak bertali. Dia masih berstatus isteri, tapi tanggungjawab ataupun hak suami perlu laksanakan kepada dia itu tak berlaku. Itu secara ringkasnya, Pak. Okey, soalan saya seterusnya saya tujukan kepada Tuan Ahmad Mahir. Apakah ciri-ciri ataupun kriteria yang dikatakan gantung tidak bertali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan pendengar, antara ciri-ciri gantung tidak bertali yang sering kita dengar keluh kesah daripada isteri, antaranya mereka tidak mendapat nafkah daripada suami. Baik. Yang kedua adalah ciri-cirinya mereka tiada komunikasi. Tiada komunikasi, tiada hubungan yang mesra, tak tahu apa yang terjadi. Macam gantung tidak bertali lah, dia jadi macam tidak ada hubungan yang erat. Yang ketiga ialah enggan diceraikan oleh suami. So ada isteri-isteri di luar sana yang berlaku kes-kesnya, suami enggan menceraikan tapi tidak mahu memberi tanggungjawab yang sepenuhnya. Itu jadi masalah jugalah pada para isteri yang ingin bercerai, sehinggalah berlaku gantung tidak bertali. Dan yang terakhir adalah suami tidak menjalankan tanggungjawab sebagai suami dengan cara yang sepatutnya. Itu saja. Itu saja ya, Tuan. Okey, soalan saya seterusnya pula, saya tujukan kepada Tuan Fazil. Apakah ada penyelesaian terhadap situasi gantung tidak bertali ini, Tuan, sebenarnya? Baik, terima kasih moderator. Untuk jalan penyelesaian ini sebenarnya ada.
dari segi saya bercakap ni dari segi konteks pengurusan melalui mahkamah ataupun undang-undang lah. Dalam konteks undang-undangnya untuk menyelesaikan keadaan isteri yang digantung tak bertali ni, dia ada dinyata secara jelas dalam undang-undang. Pertamanya dengan penggunaan tuntutan cerai taklid berdasarkan Seksyen 50 enakmen Undang-Undang Kogak Islam Negeri Kelantan, dan juga Seksyen 53 enakmen yang sama, di mana saya tengok berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan oleh rakan panel saya tadi, ciri-ciri itu memang ada kena mengena dengan Seksyen 50 dan Seksyen 53 enakmen Undang-Undang Kogak Islam yang saya nyatakan sebentar tadi dah. Baik, itulah secara ringkasnya Pak. Ada jalan selesai. Dan Seksyen 53 ya Tuan. Benar. Mengikut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan. Betul Pak. Okey, baik. Apa yang dikatakan Seksyen 50 itu Tuan? Baik. Seksyen 50 ni adalah suatu tuntutan perceraian taklid yang boleh difailkan oleh pihak isteri berdasarkan sirah ataupun lafaz taklid yang telah dibuat oleh suami selepas suatu akad nikah dilakukan. Jadi kita berbalik dalam konteks amalan ataupun masyarakat, perjalanan dalam proses perkahwinan masyarakat di Kelantan ni. Selepas akad nikah, pihak suami akan diminta untuk melafazkan taklid. Lafaz kebiasaannya suami akan lafazkan bahawa aku nama sekian-sekian dengan ini bertaklid. Manakala aku pertamanya tinggal ke isteri aku selama 4 bulan atau lebih, atau tidak mempedulikan dia, atau tidak menyediakan nafkah yang wajib pada diri dia, dan sehingga ke akhirnya lah. Lalu dibayar sabit dia mengadu kepada hakim syar'i, dan sabit aduannya terhadap hakim syar'i, maka dibayar seria dan tertalaklah isteri itu dengan satu talak secara talak khul'i. Itu saya maksudkan bila situasi isteri ni, sebagaimana kita kata gantung tak bertali ni, dari situasi tok lelaki telah abai, telah tinggal. Jadi dua cara dengan taklid ni. Satunya boleh tinggal lebih 4 bulan sebab dia taklid tu kata sengaja atau tak sengaja. Jadi bila suami telah tinggal, isteri boleh cukup je tempoh tu, dia boleh untuk failkan tuntutan cerai taklid bahawa telah berlaku pelanggaran terhadap perbuatan meninggalkan. So, yang keduanya pula, ada juga dalam taklid tu mengabai, tidak mempedulikan. Tidak mempedulikan ni sinonim lah dengan ciri yang Tuan Ahmad Mahir kata tadi, mengabaikan. Tak cara, tak doli. Jadi mereka ada isteri yang telah tidak dipedulikan pun boleh juga tutup taklid. Itu saya kata jalan penyelesaiannya taklid tadi. Dan seterusnya, biasa satu lagi bila tak bagi nafkah. Benda tu telah ditaklidkan juga. Oleh yang demikian saya katakan penggunaan Seksyen 50 boleh untuk digunakan pakai dalam menyelesaikan masalah gantung tak bertali dalam 3 keadaan atau 4 keadaan tadi. Baik, itu saja Pak. Itu saja ya Tuan. Saya tambah sikit soalan saya Tuan. Boleh. Bagaimana kalau suami dia ni masuk penjara? Baik. Kalau suami masuk penjara ni pun ya. Sebab tu kita berbalik semula. Tinggal ni kita orang lelaki lah terutamanya lah. Bila kita buat akad nikah tu kita telah bertaklid. Kalau aku tinggal ke isteri aku, sama ada sengaja atau paksa. Jadi hak tinggal sengaja ni gak tobek rumah pergi tak tahu ke mana. Tu dia sendiri buat. Aku panggil sengaja. Manakala sama ada secara paksa. Paksa ni penjara kalau saya katakan adalah salah satu daripada yang boleh didefinisikan dengan keluar ataupun tinggal dengan sebab paksa. Dia ke penjara sebab dipaksa dari segi konsep, dari segi uduk undang-undang. Dia tak balik juga 4 bulan. Memang dipaksa, dah dalam penjara. Jadi keadaan dia suami di penjara ke tadi bagi saya adalah bertepatan dengan maksud tinggal dengan paksa. Baik, itu sajalah Pak. Okey, soalan saya seterusnya Tuan, saya tunjukkan kepada Tuan Ahmad Mahir lah. Yeah. Sebagaimana telah diterangkan
dan dikupas melalui seksyen 50 tadi. Saya meminta Tuan Ahmad Mahir menjelaskan bagaimana pula dengan seksyen 53. Ya, berkaitan dengan seksyen 53 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan, Negeri Kelantan tahun 2002, kita merujuk pada seksyen 53 ini. Seseorang perempuan atau lelaki mana-mana yang berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak untuk mendapat satu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasah atas satu ataupun lebih daripada alasan seperti berikut. Bagi kes gantung tidak bertali ini kami mencadangkan, maksudnya jika suami itu tidak tahu di mana keberadaannya suami itu lebih tempoh 1 tahun. Dan antara alasan yang kedua yang kami boleh cadangkan pada para pendengar semua, suami yang telah cuai atau tidak mengadakan peruntukan nafkah selama tempoh 3 bulan boleh memohon fasah pembubaran perkahwinan di Mahkamah Syariah Negeri. Itu saja, Pak. Itu saja. Mana adik kakak? Faham ke tak? Okey, para hadirin. Definisi gantung tak bertali sudah diterangkan. Ciri-ciri gantung tidak bertali sudah diterangkan. Penyesuaian pun dah diterangkan oleh panel kita. Begitu juga dengan seksyen 50, seksyen 53 juga telah diterangkan. Okey, soalan saya seterusnya ni, kali ini saya suarakan kepada panel sekali lagi untuk memberi kefahaman sekali lagi kepada para hadirin. Okey, soalan saya seterusnya kali ini saya tujukan kepada Tuan Fazil. Okey, daripada seksyen 50, 53 tadi Tuan dah terangkan kan? Okey, seterusnya ada ke tidak seksyen lain yang boleh dibuat oleh para wanita ataupun adik kakak yang menghadapi masalah gantung tidak bertali ni? Baik, selain sebab yang saya nyatakan tadi sebentar tadi, seksyen 50 dan seksyen 53 tu secara nyatalah orang panggil ubat segera untuk menyelesaikan isu gantung tak bertali. Itu penado dia, pada. Tapi selain daripada 2 seksyen tu dalam undang-undang, sebab kalau kita kata matlamat untuk menyelesaikan masalah gantung tak bertali ni, jadi selain daripada 2 seksyen tu, dia boleh juga seksyen 47 tuntutan perceraian bawah nama yang sama, ataupun seksyen 49 pun boleh juga, iaitu tuntutan cerai secara tebuh tolak. Jadi kita berbalik pada seksyen 47 dulu. Seksyen 47 ni proses dia adalah seseorang ataupun isteri yang gantung tak bertali tadi tak boleh pilih. Seksyen 50 dia tak boleh, seksyen 53 dia tak boleh. Dia nak juga tutup cerai biasa. Seksyen 47 ni cerai biasa. Jadi si isteri itu boleh untuk memfailkan tuntutan ke mahkamah yang dalam tempat dia mustautin lah. Okey, bila ditutup situ, satu saman akan dikeluarkan pada pihak suami. Jadi suami bila hadir, suami ada hak sama ada setuju atau tak setuju. Dan persetujuan suami ni sekiranya ada, maka mahkamah menggunakan seksyen 47 dengan 3, iaitu kedua pihak ada setuju dan ada sebab munasabah untuk dibenarkan lapah, maka mahkamah boleh untuk membenarkan suami melapaskan cerai talak 1. Tu seksyen 47 dengan 3. Kalau si isteri hak gantung bertali nak pakai seksyen 47, dan sekiranya suami hadir juga dalam seksyen 47 tadi, tapi suami enggan, suami tak silapah, berdasarkan seksyen 47 dengan 5, iaitu mana-mana pihak satu lagi itu tidak setuju, mahkamah boleh untuk latih jatuh kuasa pendamai. Jadi seksyen 47, siapalah halah kepada seksyen 47 tu, jatuh kuasa berjalan dan sebagainya, didapati masa tu pihak jatuh kuasa nanti hendaklah mengesyorkan kepada mahkamah sama ada pasangan ini berjaya didamaikan atau tak berjaya. Sekiranya tak berjaya didamaikan, maka mahkamah boleh untuk menasihatkan suami melapaskan cerai itu talak 1. Kita tengok dalam undang-undangnya mahkamah menasihatkan, bukan mahkamah mengarahkan, bukan. Sebab tu masih lagi meraihkan hak suami untuk lapas talak. Jadi bila mahkamah telah nasihatkan, suami enggan. Sekiranya suami enggan, maka hendaklah dirujuk pada seksyen 48. Gapo dia seksyen 48 ni, Pak? Seksyen 48 ni adalah pelantikan hakam.
Baik, hakam berdasarkan Seksyen 48 tu dia ada dua hakam. Dua peringkat hakam. Hakam pertama di awal Seksyen 48 tu iaitu hakam tu bersifat hakam prinsipal. Dan satu lagi hakam diistilahkan sebagai hakam kuasa penuh. Itu penggunaan selain daripada Seksyen 50 dan Seksyen 53 sebagai apa tanya saya tadi lah. Ada ke seksyen lain lagi? Jadi saya kata ada. Seksyen 47 boleh pakai, Seksyen 50 Seksyen 49 pun boleh pakai. Cuma sebagaimana di awal tadi, kalau situasi gantung tak bertali ni telah berlaku, saya lebih suka galakkan sama ada pakai Seksyen 50 ataupun Seksyen 53. Baik, itu saja Pak. Itu saja Tuan. Terima kasih Tuan. Okey, kiranya adik kakak kita yang ada masalah macam ni dia boleh pergi ke mahkamah dengan 3 seksyen ni lah. Seksyen 50, 53 ataupun 47 dia itulah. Ataupun Seksyen 50. Seksyen 49. Okey. Okey, baiklah para hadirin sekalian, adik kakak. Okey, sebentar tadi telah diterangkan 2 seksyen yang disyorkan oleh panel kita, iaitu Tuan Fazil sebentar tadi. Seksyen 50 iaitu tuntutan cerai secara taklik, manakala seksyen 53 iaitu tuntutan cerai secara fasah. Okey, adik kakak nak lagi tak apa dia ni? Cara-cara macam mana nak cerai secara seksyen 50? Iaitu cerai taklik tadi. Okey, kita suruh Tuan Fazil menjawab soalan ini. Baik, berkenaan dengan cara lagu mana nak buat tuntutan cerai taklik bawah Seksyen 50 di Mahkamah Syariah. Nah, untuk tuntutan, sebab mahkamah ni dia ada dua perkara. Satu permohonan untuk kita memulakan prosiding, satu lagi tuntutan. Bila nama tuntutan hendaklah dimulai dengan saman. Saman ni bahasa mahkamah lah. Kalau bahasa sebenar, ya, kalau surat jemput pihak satu lagi tu hadir ke mahkamah. Baik, bila nak kata dimulakan dengan saman, maka hendaklah perkara yang kita tutup tu dinyatakan dalam penyata tuntutan. Baik, lagu mana nak buat penyata tuntutan tu diterangkan bawah enakmen tata cara mal Mahkamah Syariah Negeri Kelantan ni, khususnya buat Seksyen 53. Bentuk penyata tuntutan hendaklah mempunyai perenggan, hendaklah dinyatakan perkara yang nak, dan di akhir sekali hendaklah bertanda tangan sama ada oleh pegawai syar'i ataupun plaintiff. Dan suka untuk saya terangkan jugalah puan. Plaintiff ni bahasa kita sebut dalam berdasarkan enakmen. Tapi bahasa kita kat plaintiff ni orang yang tutup lah. Dan pihak defendant adalah orang yang kena tutup. Itu dalam sama. Dalam bahasa mahkamah lah dia Tuan. Ya, dalam tafsiran enakmen tata cara malnya begitu. Nah, jadi dalam situasi macam saya katakan tadi, bila tuntutan dia hendaklah dibulai dengan saman dan penyata tuntutan. Bila saman telah kita pakai mahkamah bagi tarikh untuk tarikh sebutan, masa ni masih lagi peringkat pengurus sekeh lah kita panggil dah. Bila tarikh sebutan tu diberikan, jadi salin ni saman hendaklah disuruh sampai kepada pihak defendant ataupun pihak suami tadi. Jadi bila suruh sampai ni ada dua cara. Peringkat awal kita hendaklah cuba sedaya mungkin untuk menyuruh sampai ke diri. Maksudnya suruh tangan dia. Kira yang tidak mampu ataupun tidak berjaya. Tidak berjaya, contoh kata dia tak ada pada alamat tu ataupun hilang tak tahu di mana. Masa tu barulah kita boleh mohon ke mahkamah untuk penyampaian ganti. Penyampaian ganti ni ada dua kaedah juga. Sama ada tampalan ataupun iklan. Jadi situasi situ kita tengok atas kesesuaian lah. Jadi selepas saman telah sempurna, keadaan pertama kita boleh suruh ke tangan dia dan dia hadir. Bila dia hadir, pihak defendant ni ada hak untuk memfailkan pembelaan. Pembelaan dia dalam bentuk penyata pembelaan. Hampir sama dengan penyata tuntutan yang kita tutup terhadap dia lah. Baik, selesai saja dia buat pembelaan, penyata pembelaan, di pihak isteri tadi boleh
Sama ada nak buat jawapan kepada balik ataupun mohon terus kepada mahkamah untuk ditetapkan tarikh bicara. Baik. Bila prosedur bicara ni puan, kita akan mulai dengan pertamanya keterangan pihak isteri sebab dia hak pelatihnya. Selesai keterangan dia, okey, baru bawa saksi-saksi. Dan kes ta'liq ni tetap kena bawa saksi. Saksi yang kita perlu dari kes ta'liq Seksyen 50 tadi adalah saksi yang boleh menceritakan kepada mahkamah. Kalau kita pergi kata alasan kata lelaki telah tinggal tak balik lebih 4 bulan, maka saksi ni yang boleh menceritakan bahawa dia tengok suami ni tidak balik. Sebab tu kalau cadangan saya yang saya lebih suka showcase saksi ni, pertamanya biarlah orang kenal tu suami dia. Keduanya biarlah orang yang sekitar tempat dia duduk. Jadi kalau orang ambil orang jauh ni cerita dia tu bolehlah kita nak petikai sikit lah. Moga demo apa kali lagi je nak kata suami orang ni tak balik. Itu dalam keadaan suami hadir. Suami hadir, suami tak setuju. Dan satu keadaan lagi, suami tak hadir, suami tak tahu setuju ke tak. Jadi bila suami tak hadir ni, kita akan terus bicara dengan keadaan keterangan sebelah pihak. Walaupun nama keterangan sebelah pihak pun, tetap perlu ada keterangan utama pelatih dan tetap kena bawa saksi-saksi. Dan dalam kes tuntutan cerai ta'liq bawah Seksyen 50 ni, perkara paling utama tak boleh kita abaikan adalah satunya kena bawa dokumen nikah asal. Itu satu. Yang keduanya kena bawa dokumen di Kelantan ni ada sirah ta'liq, ada dokumen berasingan daripada surat nikah tu. Benda tu juga kena bawa ke mahkamah. Sebab kita kena buktikan, wajib untuk kita buktikan bahawa suami ni telah ada lapah ta'liq. Jadi barulah kita boleh kata buat tuntutan untuk dia langgar ta'liq. Jadi dakwaan suami itu langgar ta'liq. Ya, baru kita boleh buat tuntutan kata suami telah melanggar ta'liq. Jadi isu pokoknya ta'liq itu sama ada berlaku atau tidak, mari dokumen-dokumen ta'liq lah ya kita boleh untuk meyakinkan mahkamah, insya-Allah. Kiranya adik kakak kita ni kalau nak cerai secara ta'liq ni kena bawa sirah lah. Sirah atau pembacaan ta'liq ni mesti ada. Mesti ada kan. Okey. Baik, kalau tak ada tu lagu mana? Kalau tak ada tu, kalau suami tak ada lapah ta'liq kita tak nak tutup bahasa Seksyen 50 ni. Okay. Sebab tajuk Seksyen 50 tu sendiri tuntutan perceraian secara ta'liq. Okey. Jadi kalau hak tak ada ta'liq tu kita pakai kaedah lain. Jangan buat tuntutan secara ta'liq lah. Pakai tuntutan hak selain daripada tu. Ada lagi. Okey, itu saja tuan. Itu saja Puan. Okey, adik kakak pihak kedua dengan penjelasan yang diberikan oleh Tuan Ahmad Fazil tadi berkenaan dengan Seksyen 50 ataupun cerai secara ta'liq. Okey. Syarat dia kena ada bacaan ta'liq. Okey. Seterusnya Tuan Ahmad Mahir. Yes, Okey, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tuan Ahmad Fazil berkenaan dengan Seksyen 50, saya nak tanya pula dengan Tuan berkenaan dengan Seksyen 53. Bagaimana proses di mahkamah? Baik, tuan-puan para penonton, Seksyen 53 ni tuntutan fasah. Baik. Berkaitan dengan tuntutan fasah bagi isteri yang menghadapi suaminya tidak memberi nafkah lah. Ataupun cuai, tidak memberi nafkah selama tempoh 3 bulan ataupun telah menghilangkan diri dalam tempoh lebih 1 tahun. Baik. Jika berlaku keadaan begini bagi kes gantung tidak bertali ini, memang kami mencadangkan untuk pergi ke mahkamah mengikut alamat Mastotin isteri-isteri inilah tempat mereka tinggal. Baik. Setelah berada di mahkamah syariah tersebut, proses tu sama je. Proses sama seperti Tuan Fazil ceritakan tadi. Dimulakan dengan penyampaian saman dan pernyataan tuntutan. Dan pernyataan tuntutan tu menceritakan latar belakang yang terjadi pada isteri itulah.
Jika alasannya ada disebabkan nafkah tidak kunjung tiba ke, ataupun disebabkan suami dah lama menghilangkan diri, tak tahu ke mana, jadi melalui situ bolehlah diceritakan dalam penyataan tuntutan itu, dan mahkamah akan mengeluarkan saman kepada defendant, iaitu suamilah, defendant, seperti apa yang diceritakan oleh Tuan Fazil sebentar tadilah. Dia proses sama saja. Cuma yang membezakan fasah dengan taklid ini, fasah ni dia lebih kepada pembuktian Tuan Fazil pembuktian jika kita mendakwa, maksudnya si isteri mendakwa suami ini menghilangkan diri. Dia kena beritahu mahkamah dengan membawa dua saksi. Saksi itu yang terdekat dengan ni, yang tahu cerita memang betul lah terjadi, isteri ini ditinggalkan ataupun tidak diambil tahu oleh suami disebabkan suami telah menghilangkan diri, puan. Dan bila terjadi situ, saksi itu disyaratkan di negeri Kelantan, saksi mesti lelaki lah. Lelaki. Kalau saksi perempuan pun boleh, tapi tak berapa kuat lah. Jadi bila berlaku proses di mahkamah itu, ketika perbicaraan seperti yang Tuan Fazil cerita, proses itu sama, cuma pembuktian dia je. Pembuktian di hadapan hakim kena ceritakan balik alasan nak fasah itu, nak bubarkan perkahwinan. Pembubaran disebabkan suami tak bagi nafkah selama tempoh 3 bulan, ataupun suami telah menghilangkan diri selama tempoh lebih 1 tahun. Bila diceritakan di mahkamah itu, jadi mahkamah akan meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi, sehinggalah mahkamah berpuas hati bahawa memang betul terjadi apa yang dinyatakan oleh plaintiff, si isteri ini. Jadi mahkamah akan membubarkan perkahwinan. Ini kuasa mahkamah. Itu saja, puan. Soalan saya, Tuan, soalan tambahan. Kiranya adik kakak kita ni ada masalah tidak mempunyai sirah taklid ni, boleh kita syorkan dengan Seksyen 53 ke, Tuan? Ya, pada pandangan saya, boleh kita syorkan kepada Seksyen 53 tuntutan fasah. Tuntutan fasah ni adalah backup, kita panggil sokongan kepada jika tidak tuntutan cerai taklid tidak dapat kita laksanakan sebab tiada sirah taklid. Ini masalah yang berlaku bagi mereka yang berkahwin di selatan Thailand. Ada isu yang mana berkahwin ada sijil nikah saja, sirah tu tak ada, sirah taklid tak ada. Jadi masalah nak cerai taklid kena ada sirah. Jadi alternatif dia adalah tuntutan fasah. Itu saja, Tuan. Okey, baiklah adik kakak ataupun para hadirin, terutamanya wanita yang menghadapi masalah sebegini, usah khawatir, usah bimbang ya. Boleh anda diberi pilihan ataupun anda diberi pilihan untuk mengatasi masalah ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tuan Ahmad Fazil kita dan juga Tuan Ahmad Mahir. Okey, diharapnya adik kakak yang ada masalah sebegini segeralah hadir agensi yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, soalan saya seterusnya. Okey, seperti yang kita maklum ataupun kita tahu, panel kedua-dua panel kita ni adalah wakil daripada Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kelantan itu sendiri. Oleh itu, saya nak tanya kepada panel kita ni, terutamanya Tuan Fazil, yang apakah bantuan yang diberikan oleh Jabatan Bantuan Guaman itu sendiri kepada para wanita ataupun adik kakak yang ada masalah gantung tidak bertagibi? Baik, puan. Merujuk pada bantuan yang diberikan oleh pihak jabatan kami, Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kelantan, dari cukup bantuan yang boleh diberikan itu besar sebenarnya. Ada macam fungsi yang kita lakukan untuk membantu orang yang bermasalah. Tapi bila kita fokus kepada isu yang kita perbincangkan pada hari ini, iaitu gantung tak tali, dan untuk bantuan khusus pada keadaan yang mengalami hal sedemikian bagi isteri ini, saya lebih suka fokuskan kepada bantuan khususnya. Satunya untuk bantuan untuk penyelesaian.
Yang pertama, kami sediakan khidmat nasihat dulu. Sebab dalam sesi khidmat nasihat ni penting. Dalam sesi khidmat nasihat ni kita nak kenal pasti permasalahannya, kita boleh selesaikan kaedah lagu mana. Jadi masa sesi khidmat nasihat ni kita buat secara bersemuka, bukan dalam talian. Jadi cara-cara untuk mendapat khidmat nasihat ni boleh untuk dapatkan tarikh temu janji dengan pihak kami melalui aplikasi My Janji Temu Jabatan Bantuan Guaman. Baik, bila hadir ke sini, peringkat awal tu kami nak tengok dokumen sebasic mungkin pun tak apalah. Bila kita kata kita di gantung tak bertali, perkara pertama kami nak tengok adalah sijil nikah. Yang keduanya sirah ta'liq sekiranya ada. Tapi kalau sebagaimana Tuan Mahir kata tadi, ada juga keadaan-keadaan hak tak ada sirah ta'liq. Tak apa, bawa sijil nikah sahaja pun tak apa. Dan kita nak tengok sijil nikah tu sijil nikah yang diiktiraf. Baik, bila hadir ke sini, sesar kami kena pasti, baru kami akan bagi satu lagi bantuan, iaitu bantuan khidmat guaman. Khidmat guaman ni maksudnya kami mewakili pihak isteri yang bermasalah tadi untuk memfailkan kes ke mahkamah. Bermula daripada penyata tuntutan di awal tu kami sediakan sehinggalah selesai kes. Walau bagaimanapun ia tertakluk kepada merit lah. Sebab tak semestinya mari tu kami akan nilai balik sama ada layak atau tidak. Sebab dari segi kelayakan kita ada juga kemampuan kewangan, kita ada kategori-kategorinya, dan juga kedudukan merit case. Jadi insya-Allah lah kalau case bermerit dalam keadaan kemampuan kewangan yang tertakluk pihak yang kami boleh bantu, kami akan bagi kedua-dua khidmat ni sehingga selesai. Baik, itu saja. Tamat ya Tuan? Benar Pak. Kiranya sehingga tamat ni sehingga sijil cerai telah dikeluarkan lah ya Tuan? Kami sehingga peringkat keputusan mahkamah dikeluarkan. Untuk urusan pengeluaran sijil cerai itu dilakukan oleh pihak jabatan ataupun pejabat agama. Jadi kami sehingga keputusan mahkamah putuskan, dia akan keluar ada bentuk sama ada perintah. Jadi bila perintah tu keluar, kami akan suruh kepada anak guan untuk dapat sijil cerai. Itu kami sehingga boleh perintah dan nak dapat sijil cerai tu pihak sendirilah pergi daftar ke pejabat agama tu. Okey, baiklah. Kesimpulannya Tuan, boleh Tuan berikan sedikit ulasan tajuk kita pada hari ini, Sembang Guaman, gantung tidak bertali, apakah penyelesaiannya? Baik, ni akhirnya ni dah? Ya Tuan. Baik, untuk sebagai kesimpulannya lah, bagi mana-mana isteri yang mengalami situasi gantung tak bertali ni, jangan berkeluh kesah. Rujuklah kepada pihak yang sepatutnya. InsyaAllah ada jalan penyelesaian. Sebab dia tak perlu pasrah keadaan ni, kata benda ni takdir diri kita dah. Tak. Sebab undang-undang tu ada untuk selesaikan situasi-situasi yang kita kata kegatal tak bertali ni dah. Boleh selesai. Ada tak payah berduka lara. Dan jangan pula pergi mengadu ke tempat yang tak sepatutnya, takutnya bagi benda yang tak betul. Jadi pihak kami sentiasa mengalu-alukan siapa-siapa yang mengalami situasi gatal tak bertali ni, hadirlah ke sini. Kami cuba membantu sedaya mungkin. Saya rasa bukan setakat diri sahaja, Tuan Mahir juga. Ya. Dan para pegawai-pegawai kami sini sentiasa bersedia untuk membantu setakat yang kami termampulah. Baik, itu saja sebagai ulasan rumusannya Pak. Okey, berakhir sudahlah sembang guaman kita pada hari ini. Tajuk yang dipilih gantung tidak bertali, dan apakah penyelesaiannya. Saya kira adik kakak, tuan-tuan, para hadirin telah mendapat penjelasan, information atau maklumat daripada awal tajuk kita tadi sehinggalah jalan penyelesaian dan sehinggalah perkhidmatan yang telah ditawarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira adik kakak semua faham belaka dah. Okey, sebelum itu
Sebagai mengakhiri ulasan kita pada ini dan juga tajuk kita, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil daripada Jabatan Bantuan Guaman kita di atas penjelasan dan juga info yang telah diberikan. Okey, oleh demikian kepada adik kakak yang mempunyai masalah atau pertanyaan lanjut mengenai isu ini, silalah berkunjung di Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kelantan untuk mendapatkan khidmat yang sesuai dan tindakan yang sesuai dengan masalah adik kakak sekalian. Saya selaku moderator ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan juga ahli panel di atas kehadiran puan dan bagi melampangkan masa pada hari ini dengan sembang santai kita ataupun segmen guaman kita. Itu saja. Jumpa lagi di lain hari.